Assalamualaikum. Hai, lama sungguh kan akak tak update cerita. Sorry lah, macam-macam urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi sekarang akan nak sambung perjalanan cerita kami dulu. Orang JB sure tahu laluan ni kan? You are entering the home of the Southern Tigers. Mujurlah kami naik motosikal. Kalau tidak, terpaksa juga hadap jam macam ni. Tak nampak pun motor masuk sini. Alamak, ni boleh pun macam ni. Alahai, teringat pula waktu touring berbasikal ke JB dulu. Laluan ni lah yang kami lalu. Dan di laluan ni jugalah kami disambut oleh seekor ular. Hai, suspend betul waktu tu. Bagi yang tak pernah sampai ke Stadium Sultan Ibrahim atau SSI ni, akak bawakan visual ni untuk you all, okay? Dah sampai? Player-player dah sampai. Dia apa benda? Diorang ke? Okay, nak tanya boleh? You all jangkakan berapa skor? Saya sebab tak ada pemain tu kan, Pakistan kan. Saya tu lah. Lawan apa? Hari lawan apa? Bangkok kan? Bangkok lah, lawan Jepun babi. Lawan Jepun. Dia mencarut pula. 3-1 lah. Siapa 3, siapa 1? Ya, Johor takkan Jepun. Okay. Yang ada sesiapa lagi nak predict? Predik, Nat, berapa Nat? 3-2. 3-2. 2 Johor 3. Johor 3. Okay. Sama-sama. Abang Jalal? 3-2. 3-2. 2 apa? Dua Jepun lah. Jepun tu kelab mana tu? Kelab Machida. Yang tak tahu pula lah lawan mana kan, tiba-tiba sokong. Sebab season ni dia tak perform. Dia nombor 6 macam tu. Yeah. Dia tak perform, so tak perform. Okey. Kita kena yakin. Okay, alright. So, Jom FC. okay. Jangan lupa 2 kotak untuk akak. So, Abang Jalal dengan senyum simpulnya, dia memang kata peminat tegar, die hard fan JDT. Alamak, kat sini banyak apa kecap. Okay, kita dah sampai depan SSI. Macam ni lah rupa dia. Bila dia punya semangat JDT tu. Ya, betul. Jom kita tengok apa yang ada dekat luar ni. Sini kita ada bunga Rani, kita ada Nyokong Jepun kat sini. Oh, they can take one. Oh, dia boleh ambil percuma ke? Ambil saja. Jadi kat sini dia orang ada sediakan Air free. kuih tiaw goreng, mi goreng percuma kepada semua. Maksudnya tak kisahlah penyokong Machida, okay, ataupun JDT. So you all datang ambil je. Okay, ambil seorang satu, tak kisahlah you all nak kuih tiaw ke, mi goreng ke, ada bihun ke tak silap. Yes. So yang beratur panjang ni, diorang sebenarnya nak ambil air. So, dah sampai sini, perkara wajib ialah bergambar. Hai, dah datang jauh-jauh kan? Sampai minyak motor pun habis, takkanlah tak nak bergambar. Okay, kita nak pergi ke pintu C. Ini kali yang ketiga kita sampai kat sini. Kali yang ketiga, tapi ini kali pertama untuk masuk menyaksikan perlawanan. Betul tak? Betul. Okay, kita dah sampai dekat bangunan ni. Nanti kita nak masuk. Kat sini adalah pintu C. Pintu C. Kat sini ada Starbucks, ada JDT Direct. Okay, Zeus Cafe the other side.
Di JDT Direct ni, mereka menjual jersey dan juga merchandise keluaran JDT. So sekarang ni kita nak masuk lah, sebab kita tak nak tunggu ramai-ramai nanti. Bila dah ramai, ambil masa pula nanti nak scan lah semua bagai, ada masalah lah. So nak tengok juga kat mana lokasi solat dia, surau. Sebab nanti maghrib boleh solat kat sini. Dan kita dah beli online. Nanti kita perlukan scan saja. Macam ni cara dia. Scan. Okey. Ada orang cakap tiket dekat SSI mahal. Taklah, korang tahu tak? Tiket yang korang beli yang kat bawah, yang strategi dekat dengan apa, C pintu C, harga RM15 sahaja untuk seorang. Yang atas sekali tingkat 3 RM10 sahaja. Jadi kalau siapa yang cakap tiket ke SSI tu mahal, dia orang tipu. Cik nak tuan tanya, dah boleh masuk ke? Oh, boleh kira duduk. Kalau C102. Oh, belah sana. Sebab sini 105. Oh, okey, masuk pintu belah sana. Memandangkan gate kami tak buka lagi, kami bergambar dululah. Kita nak tengok surau, tapi kat sini ada jual snack. Okey, siapa yang lapar nanti boleh beli snack kat sini dan juga boleh beli drinks kat sini. Ya, betul. Okey, botol tak benarkan ya. Okey, kat sini ada prayer room. Ada surau perempuan. Yang lelaki kat sebelah sana. Tapi dia ada dua section, A dan B. Okey, so sekarang kita nak tengok kat mana pula dia punya surau lelaki dia. Surau lelaki sebelah sini. Jadi ada dua ruang solat untuk pengunjung ataupun siapa yang penonton. Jadi prayer room ada dekat atas juga. Kat sini untuk lelaki. Okey. So sebelah-sebelah dia ada dua section, A dengan B section. So yang ni adalah B section. So sekarang ni diorang tak buka lagi. Kat sini pun ada juga snack. Tapi kat sini diorang tak buka lagi. Diorang tak buka lagi. Nanti kat mana tempat duduk kita orang, nanti kita orang tunjuk. So kita buat one round. Sekarang ni buat tour. Pusing satu stadium ni. Jadi kita nak tengok lah bahagian-bahagian dia. Okey, tadi kita dekat tempat duduk section C zone. Yang ni adalah grandstand. Grandstand kat sini mahal sikit lah dia punya tiket. Okey. So lepas ni kita tak tahu dia ada section apa lagi. Di grandstand. Okey, grandstand. Pun dia tak buka lagi. Oh, baru buka. Ni kopi IKEA. So Swedish Cafe, dia boleh lepak kat situ lah. Kat depan tu adalah bangunan pengurusan JDT. Faham lah siapa yang duduk kat situ kan. Office siapa kat situ. So kat sini ada restoran Wood Fire. Bagi siapa yang nak cuba burger special dekat sini, bolehlah cuba. Ini adalah C102. So kita akan masuk dekat sini ya, berjalan. Okey. So kita akan masuk ke pintu ni untuk tempat duduk kita. Section C102. Okey. So inilah dia nak buka dah. So dah boleh masuk. Letak barang dulu ke, nak lepak-lepak rehat dulu ke, sementara nak tunggu maghrib. Sometimes diorang ada buat macam show petang-petang kat sini sebelum maghrib. Kat sini setiap pintu ada toilet. So jangan risau, toilet tak jauh. So kita punya tempat duduk kita, tempat duduk kami ni G1, row G, nombor 1. Nombor 1 dan 2. So betul bukan dekat sana Bukan. So inilah kita duduk betul-betul tepi gol. So betul jangan salah pula. Ni G. Sebelum nak solat maghrib, kami lepak dalam stadium.
Tapi tengok, akak jumpa seseorang yang akak kenal. Anak buah akak rupanya. Selepas dia solat, akak ambil peluang beli popcorn dan air sebelum game mula. Di SSI ni, selain popcorn caramel yang biasa tu, mereka juga ada jual popcorn yang ikut dua warna JDT, merah dan biru. Lain dari yang lain kan? Inilah dia barisan player kelab Jepun Machida Zelvia yang berikan tepukan pada penyokong mereka yang duduk di bahagian atas kami ni. Macam ni lah rupa popcorn JDT. Ada perisa lime dan satu lagi entahlah apa rasanya, tapi sedap lah. Satu gol please. Jalal 2 biji telur Seri tak pecah telur tu. tak apalah, Seri pun dapat 1 poin. Okey. Janji tak kalah. Janji tak kalah. Okey. Okey, dah tamat perlawanan antara JDT dan Machida. So keputusan dia ialah 2 biji telur yang tidak dapat dipecahkan. So jomlah kita balik Abang Jalal. Okey, dah selesai. Tapi nak keluar satu kisah lah diorang ni. Kereta tak boleh lalu. Sebaik kita naik motor. So nak turun pun tak boleh. Macam inilah keadaannya. Akak memang cannot lah. InsyaAllah kalau ada peluang lagi, kami akan turun lagi ke JB untuk menyaksikan perlawanan JDT seterusnya. Adios. Lepas tengok bola, dapat seri, perut pun dah lapar, suara pun dah hilang. Jom kita makan Char Tiao gelang patah ni. Padu ni, padu. Dulu kita kayuh. Ya. Kita kayuh, nombor dia hilang, tapi kita sampai. Kali ni kita naik motor. Kat mana pula kami kali ni?
Jangan lupa tengok video yang akan datang, okey? Terima kasih kerana menonton video Makcik Sikal dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video yang akan datang.